Putra-putri Sri Hira bertekad dan berazam mengabdikan diri kepada Allah, mengikut contoh Nabi Muhammad. Alhamdulillah, syukur 40 tahun kita menjagakan kita akan hidup lagi 40 tahun atau 100 tahun akan datang. Kerana kita mengharapkan Hira pada masa akan datang yang akan diwarisi oleh generasi pewaris seterusnya akan lebih maju, berdaya saing yang sangat kuat dan akhirnya mampu mencetak dan melahirkan ribuan hufaz. Sehingga sekarang ni lah dah 30 tahun lebih lah bersama-sama dengan Hira kan. Daripada zaman akhir 80-an, kemudian 90-an, tahun 2000-an sehingga tahun 2025 memang nampak perubahannya lah kan. Kalau nak tahu kan zaman kita bermula dulu kan, pertambahan blok-blok tu mengikut pertambahan murid. Okey. Kita mula dengan tahun 4-5 tu kan. Kemudian tahun seterusnya tambah lagi murid, kita tambah naik lagi satu bangunan. Memang itulah kan, sampailah yang adalah sekarang inilah kan. Mana kita nak, sebenarnya betul-betul kita nak melahirkan generasi Rabbani ni. Memang sangat tak boleh lari, kita akan tetap ikut silibus kan. Dan tapi kita akan cuba cari guru-guru yang boleh masukkan nilai-nilai Islam tu. So dulu kita asing kan adalah sebenarnya belajar fiqhnya apa kan. Buku tak ada tu. Dia buat sendiri. Buatlah macam-macam tak lah. Kalau nak fikirkan ada penyebab. Tapi sekarang dah cantik lah buku semua kan. Kerana di Hira kita percaya bahawa pendidikan anak-anak mesti melalui satu proses yang sempurna atau bersifat holistik yang melihat kepada pembangunan akal, jiwa dan juga jasad. Golongan pengasas dan pencetus serta perintis kepada Perumahan Hira telah meletakkan satu gagasan yang besar, iaitu untuk memastikan bahawa wujudnya institusi pendidikan Hira ini akan mampu melahirkan generasi ulul albab, generasi yang cintakan ilmu, yang cintakan kecemerlangan, dan akhirnya mereka mampu memberikan manfaat dan pulangan kepada diri mereka khususnya dan masyarakat sekitarnya dan ummah seluruhnya. Kita juga merancang supaya Hira terus relevan dalam masa 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kita sedang membina kompleks sekolah baru ke lokasi baru di Jalan Paip, Meru, Klang, yang boleh menampung kapasiti murid sebanyak 2 kali ganda lebih kurang dengan apa yang sedia ada sekarang. Ini sebahagian dari perancangan kita untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kompleks sekolah ini juga akan memberikan fasiliti yang lebih baik, jauh lebih baik daripada yang sedia ada, sesuai dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Murid-murid tu mendapat tarbiyah kan, yang untuk memantapkan kan ketauhidan mereka kepada Allah. Sebab mereka lah yang akan bakal keluar, akan menjadi pemimpin, kan, menyebarluaskan kebaikan dan melakukan islah di bumi Malaysia ini. Hira mengatur dan merancang program-program yang terus membina akhlak sasiah anak-anak di sini, dengan harapan setelah anak-anak ini tamat sesi persekolahan, tempoh persekolahan mereka di Hira, mereka akan masuk dalam masyarakat dan menjadi ejen-ejen perubahan, membantu negara membina ke arah masyarakat madani, masyarakat yang lebih progresif. Boleh mengharap juga Hira ni terus teguh dan masih lagi relevan di dalam masyarakat kan. InsyaAllah akan kita cuba selaya upaya terus kompetitif kan, dan inovatif setanding dengan sekolah-sekolah di luar sana. Doa bacalah semualah, doa kami masih sentiasalah daripada ahli lembaga kan. Memang tu doa, memang benda tu akan bertambah besar sekolah ni kan. Tapi yang penting doa daripada dan graduan Hira ni lah. Mereka ni kalau diharap macam tu lah, kalau boleh dapat menyumbang pada Hira balik dalam apa cara, tak kisahlah kan. Ada yang kerja, bagus. Ada dah secara lain, kewangan lagi bagus. Dan atau beritahu macam kalau boleh hantar anak mereka macam tak cucu kat situ. Juga.
Okay, selamat menyambut ulang tahun 40 tahun Hira. 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 40 tahun Hira.